Nama saya Rahim. Saya daripada pengawas pusat sumber SMK Seri Samudra. Dan hari ini saya akan interview dan menanya cikgu yang mengajar-mengajar kat sini soalan. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Let's go. Saya bersama dengan Puan Pengetua SMK Seri Samudra, Puan Sahila binti Syukur. Cikgu, bersempena dengan Hari Guru esok, saya ada satu soalan saja. Soalan cepuk emas. Yes. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu nak jadi apa? Bercita-cita lah jadi rockers. Maklumlah masa tu tak fikir panjang sangat. Kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu tetap akan jadi cikgu. Mungkin saya jadi bomber kot. Kira saya memang nak jadi seorang guru, nak jadi seorang pendidik. Saya akan jadi seorang doktor lah. Sebenarnya saya nak jadi seorang chef. Masa cikgu membesar, cikgu gilakan Ella tau. Ella and the Boy. Pada sekolah rendah, cikgu memang akan usaha nak jadi cikgu. Zaman saya sekolah, saya ada masuk kadet bomber. Jadi memang minat lah. Tapi itulah, tinggi saya mungkin tak mengizinkan. Ibu bapa saya memang tengok, wah, memang ada potensi nak jadi cikgu. Dan dia memang menggalakkan saya jadi cikgu. Mungkinlah rezeki saya bukan di situ. Saya lebih suka jadi guru. Sebenarnya, tu. Saya sangat suka memasak. Dulu saya pernah tulis dalam satu borang di sekolah bila cikgu tanya, Sahila, you nak jadi apa? Yang pertama, saya kata nak jadi seorang guru. Yang kedua, nak jadi seorang chef. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru.